Ketibaan YB celup di Universiti Islam Selangor disambut baik oleh seorang lelaki yang tidak dikenali, tapi semua layankan je sebab dia nampak pala tau. Dalam lawatan itu, beliau turut berkata titik terendah beliau adalah apabila semua orang terpaksa hadap lelaki yang agak red flag itu. Turut hadir dalam lawatan tidak rasmi ke universiti tersebut adalah bini beliau kerana mereka bercadang untuk menghantar anaknya yang mendapat 60A semasa SPM hari itu bagi melanjutkan pengajian di sana. Menurut Universiti Islam Selangor, jikalau anak anda adalah anak Selangor, yuran pendaftaran akan dibiayai, manakala yuran pengajian pula ditanggung 50%. Bantuan RM1,000 juga akan dapat secara one-off dan juga RM500 setiap semester, tetapi kena mohon sewaktu semester 2. Beliau juga menegaskan di dalam ucapan beliau bahawa pendidikan adalah penting untuk masa depan negara. Universiti Islam Selangor bukanlah satu nama kecil lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Pelbagai program yang ditawarkan di sini seperti diploma syariah, TESOL, asasi pengurusan. Tapi masih lagi ada ibu bapa yang tidak bertanggungjawab untuk tidak menghantar anak diorang ke sini selepas SPM. Sebagai contoh, ada satu bapa tu dia ada di sini. Saya tak perlu dah nak bagi tahu siapa. Mungkin dia berbaju batik hitam putih. Kita tak tahu. Kita tak tahu, mungkin orangnya baik ataupun mungkin orangnya kerap meninggalkan solat. Kita sebagai manusia perlu ingat, janganlah kita menilai peribadinya. Wah, imah dia berbaju batik, berseluar hitam, bersongkok dan duduk di antara dua wanita. Kita perlu ingat, tak perlu kita menunggang agama seperti... Mana dia pergi?